Hai geng, jom tanya Al Rumi, running YouTuber popular di Malaysia. Bang, apa cara terbaik memilih kasut berlari ya? Okey, tips mudah bagi sesiapa yang nak membeli atau memilih kasut running, especially untuk beginner. Yang pertamanya, beli ikut kemampuan dan bajet anda. Tetapi kalau anda boleh sabar sikit, anda boleh beli ketika off-season ataupun ketika diskaun. Yang kedua, ikut brand yang anda suka. Tapi saya lebih prefer kalau saya ada lebih dari satu brand yang saya suka untuk buat pilihan. Yang ketiga, kasut running tak ada pilihan. Anda kena test. Lebih baik pergi ke kedai fizikal, test kaki anda dan dia pergi kepada sebab seterusnya, iaitu yang paling penting, kena selesa, comfort dan protection. Dan seterusnya, beli kasut running ikut jenis tujuan anda nak beli. Nak road running ke, nak marathon ke, nak half marathon ke, nak buat training ke, nak buat trail ke. Anda kena kenal pasti untuk tujuan apa. Mudah saja kan? Semoga anda menemui kasut yang anda suka. The Gang.